guys, Sophie here. Welcome to my channel. Mwah. Hi guys, so konten saya pada kali ini adalah konten saya kali ini adalah saya nak buat konten ekstrim bersama Mak Han. Yes, saya nak buat konten ekstrim bersama dengan Mak Han. Konten apa korang kena tengok nanti. Sekarang saya just nak tunggu Mak Han untuk pick up saya dekat rumah, and then we go to that place. So kita just tunggu je Mak Han pick up saya nanti. So korang stay tune again. So let's go. Jom bodoh. Mat, Sejam. serius ah? Ya. Okay guys, sekarang dah sampai. Mat dah sampai. Kalau korang nak tahu, kita orang punya slot pukul 3 suku, tapi kita orang sampai ke tempat tu pukul 4. Tempat mana ni? Kanan-kanan. Mana elit ni? So Mat pun dah sampai. Masih 3 suku. Nak hujan pula ni Sophie. Wih, Mat, jangan cakap tak jadi lagi konten ni. Rasa kita sampai situ, kita main ni je. Main go-kart je. Kan? Kita pergi main kasino. Oh, dah biasa Mat. Macam dah biasa je. Bocik mana ni? Jangan bodoh. Aku tegur. Nak tamu tu gila. Relax lah Mat, macam tak biasa. Engkau macam tak biasa jalan-jalan sempit. Aku ada hadiah untuk kau. Apa? Tutup mata. Apa benda Mat? Tutup mata. Tak nak apa benda? Tutup mata dulu. Mata Apa benda Mat? Tada. Aku masak untuk kau. Ni panggil ketiau laknat. Serius lah? Ya. Mak tak percaya? Patutlah kalau aku tadi tanya dah masak ke belum? Kan? Dah makan ke belum? Kau tak makan lagi. Kau pun tak makan juga kan? Aku makan dah. Aku makan. Kau masak buat konten tak? Tak. Buat apa Mat tak buat konten? Sebab aku ikhlas. Selalunya orang yang buat konten. Mat! Okay. Fokus lah, thank you Mat. Okay. Terima kasih dapat makanan. Ketiau. Thank you Mat. Ketiau. Sebenarnya Masak retail lah. Aku bangun pukul apa dia? sebenarnya aku tak makan kotiau. Sumpah. Okay, kata Tapi tak apalah, aku rasa lah. Aku kena rasa try. lah, aku rasa. Sebab aku tak makan mi, kotiau. Oh, kau tak makan? Bihun, tak. Oh. That's why macam hari tu konten Rina buatkan, apa dia orang panggil tu? Apa dia? Soto Madura? Soto Madura untuk aku tu, aku makan lah. Tapi Alhamdulillah kena dengan tekak aku. Ni try lah. Ni aku try. Thank you Mat buatkan kuih tiaw lakna. Tapi favourite mak aku ni. Oh ya? Mak aku suka kuih tiaw Tadi mak lakna. kau kan tadi? Ha. Oh, Oh, jumpa mak aku pula. Okay guys, so korang kita pergi je lah kat tempat tu nanti. Saya tunjuk dengan korang tempat tu apa yang saya cakap tadi tu. Korang tak tahu lagi kan apa benda kan. So korang stay tune je, korang tengok kat tempat mana yang saya akan bawa Mat Han. ular. Tak ular dah. Tak ular dah, jangan risau. So let's go guys. Sekarang ni kita orang dah lambat. Mat tengah, aduh sebenarnya tak boleh main phone sambil isi minyak, tapi saya cakap Mat nampak macho kepala botak rambut tumbuh macam rambutan. Sekarang ni kita tengah isi minyak dekat rumah saya ni, nak naik genting depan ni je. Saya tak tahulah, saya rasa abang tu akan marah kita orang. Sebab kita orang lambat sejam. Abang tu suruh sampai 3 suku, kita orang sampai 4 suku. Lambat sejam. Sorry lah abang kalau abang tengok konten ni. Sorry abang, kita orang lambat, okey bang? Sorry sangat-sangat, tak sengaja. So guys, kita orang dah pun sampai. Sejuk. Iaitu kita orang sampai sekali dekat Monster ATV. Berada di Genting Highland. Tapi tempat ni memang betul-betul ekstrim. Dia ada bukit apa semua tu. Korang boleh tengok dekat atas sana. And nanti konten ni Sophie nak buat dengan Mak Han. Nak buat jenis yang orang panggil Sophie bawa ATV tu dan Mak Han akan reaction. Aku reaction? Yes, kau react. Aku reaction macam mana? Macam mana? Kau nak aku reaction Contoh reaction Yelah, kau nak macam mana? Kau terkejut lah aku. Sebab selalunya kan lelaki tak, selalunya lelaki tak percaya perempuan bawa kereta, betul tak? Aku percaya dia kau bawa. Oh ya. Hari tu pun tak ada mana yang kau nak bagi aku. Masa tu kata aku tak servis lagi. Aku tak percaya sangat. So kalau korang tengok inilah kita orang akan bawa nanti. Keson ni lah? Oh, dia ada 2 seat. Dia ada 2 scene, so kau dengan aku juga situ. So sekarang ni kita orang dah buat dah proses pembayaran ya. Selamat. Sama. Tapi hujan-hujan ni tak boleh licin mak. Bodoh pergi dia tu. Tunggu balik. Kalau korang nampak, itu dah orang punya track tau. Atas tu orang punya track. Macam mana mak kalau jadi apa kat kita mak?
Dia, kita langgar je. Kita langgar je. Mati-mati. Kau nak sehidup semati dengan aku lah ni. Sumpah tak kena kalau mahal dekat situ. So sekarang ni proses pembayaran kita pun dah settle. So sekarang ni kita just nak abang ni nak briefing kita lah macam mana cara bawa, cara bawa kasut apa semua. Yes, betul. So let's go guys. Macam mana Mat? Tak sabar tak? Dia main dengan sejuk. Sejuk pula sini weh. Sejuk dulu sini. Kabus lah, genting pula. Tapi okey lah weh. Kau nak simut? Simut apa? Simut yang kata. Nak buat apa simut yang kita? Oh, no. Standby simut. Mana tahu kau sejuk. Oh, ya ke? Oh, Mat. Tak nak? Tapi terima kasih, Mat. Mat ni, terima kasih lah sebab kau sediakan makanan. Kau tak makan pun. Nanti kan kerjakannya di meja ni. Lepas kita settle. Dia kena makan sekarang. Kau sejuk apa tu? Tak, aku okey je. Ya ke? Tak, aku okey makan makanan situ. Yang tak makan lah. Mat dah rasa ke aku tak makan? Kau tak rasa ke aku tak makan? Aku bangun daripada pagi, Ya abang aku Allah, kejut Mat. dari subuh. Nak tak makan? Aku tidur balik, abang aku kejut balik. Lepas aku bangun subuh tu, aku siap-siap tau. Bahan-bahan tu nak masak. Tak subuh tak? Tolak lah. Kau tolak tak? Aku tak boleh. Perempuan sebab perempuan. ABC. IBC. Orang bagi cuti. Awak bagi cuti. Ni faham menggigil pula ni. Kalau dia pulang kat atas. Ha? Macam mana kalau dia pulang macam mana? Oh, mulut cerupah. Aku tanya macam mana kalau jumpa. Kalau jumpa Kalau jumpa yang ular yang kau bawa itu tak apalah, dia friendly. friend. Apalah mak, paling-paling pun. Macam mana kalau kita punya ajar kat sini? Janganlah cakap ajar-ajar ni babi. Takut kau banyak dosa lagi. Kita bawa seminggu cik tau. Kita banyak dosa lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nauzubillah. So aku tak sabar sebenarnya nak buat benda ni. Sebab last aku bawa kan Mat kan. Last aku bawa dekat ATV, aku main ATV biasa lah macam tu. Tapi aku naik kat Kemensah. Tapi yang ni Kemensah. Mana? Dekat atas sikit daripada rumah aku je, Zoo Negara. Atas pada rumah kau? Atas rumah kau? Oh, atas rumah aku Atas rumah kau? Di atas kepala kau je. Tapi kan, abang tu cakap ada tiger kat sini. Tiger tu. Limau. Limau. Jom. Akak ni naik assassin ke? Tak. Kau jangan tukar topik, aku cakap ada limau kat sini. Limau? Cari tak limau? Limau apa? Tu limau. Tiger. Mana? Nampak tak tu? Mana? Tu, biru tu. Mana nak? Ni macam aku tunjuk. Tu tiger. Mak, kau cakap kat dengan aku nak aku dah pun jauh. Sumpah lah kalau Sumpah aku dah pun jauh. Sumpah lah. Sumpah ni lah. Hijau juga. Sumpah ni lah. Aku main nama Tuhan aku ni. Ha. Nampak aku tak? Ha? Nanti buta nanti dia. Sebab dia rabun jauh, saya nak test dia tak dia. Oh, kau rabun jauh? Oh. Dia pun jauh. Lepas tu kau pakai spek lah? Mana dia pakai spek? Dia siapa selama ni aku pakai lens. Lens lah. Kau pakai lens tu? Okay. Cik ni. Lepas tu kena bawa cik. Aku dah bawa. Nanti ni mereka rabung-rabung pula. Okey je lah. Dia kalau depan kita dalam 4-5 meter ke depan nampak dah lagi. Cerita aku kat situ kau nampak tak? Nampak je lagi. Dia kalau betul-betul kau dah suruh aku tengok ujung tiger tu. Kau tak nampak apa? Aku tak nampak lah tiger tu. Tak nampak. Aku nampak colour tapi aku tak nampak. Huruf tu? Huruf tak nampak. Aku dah pun teruk. Kat sebelum ni aku live. Oh, betul? Hari-hari duduk depan lighting tu boleh Oh, sebab tu lah. Silau. Sila? Sila? Perempuan mana? Perempuan mana? Aku nak cakap siapa Sheila tu? Perempuan mana? Sila. Janganlah bagi kantor. Ready mak? Aku tak sampai nak pergi ni. Yang kapal terbang tu. Sebab aku nak terbang. Terbang mana? Terbang mana? Pergi rumah Sofi. Rumah Sofi? Nak jumpa dengan ayah Sofi. Nak kacik Kelantan dengan dia. Kacik Kelantan dengan aku je. Buat apa kacik Kelantan mu tak pergi fantik? Mu kacik Kelantan pun dengan aku. Kacik lah.
Kenapa mu nak kena royak? Sekejap lagi nak pergi makan mana? Makan. Makan mana? Makan depan ni je. Mana? Depan ni je. Apa nak ingat kat sini? Tadi kau cakap nak main kat sini. Kan kat sini. Kat sini. Ha. Dengar. Tengok ni gabung pula dah. Tak dengar. Tak pula dah. Aduh. So guys, sekejap lagi Pun Sophie dia akan pakai ni Ya. untuk rekod dari jauh. So kita orang akan pakai benda ni. Dia sekarang ni kita ada 3 angle. Satu kat belakang kita orang iaitu GoPro memang dia orang bagi. Belakang. Nampak sanggup pula. Oh, lupa. Jangan risau kita pakai helmet. Dia ada pun nampak kepala otak kan. Asal rambut aku dah panjang lagi. Dengan aku tak ada pula fashion rambut. Dengan orang lain main fashion. Masya Allah. Aku nak buat macam mana rambut aku pendek lagi. Kau tak tengok ke rambut aku sebelum ni? Aku pernah buat braids, pernah buat keriting, rambut keriting. Kereta. Lepas tu belah tengah, Okay. sikat tepi, messy hair. Aku banyak rambut tau. Ibarat rambut aku ni boleh main tukar-tukar gitu je. Tahu? Tapi sama je. Sama apa? Biasa juga. Batak pujian. Nanti dah kita ada minta. So guys, kita tunggu diorang habis main dulu. And then Perempuan ni dulu. and Baru then kita turn kita orang. baru turn kita orang, okay? So Let's go. So now kita orang nak briefing dulu tentang kereta ni, macam mana cara bawa apa semua. Kau untuk buka pintu nanti nampak tak tombol merah ni? Mana tombol merah? tombol Okay. merah. Nampak? Tarik ke atas Mat. Oh nak atas ni? Oh macam lambu. Dia hentakan, dia start. Sama je macam kereta. Beza dia apa? Airbag je tak ada. Airbag Okay. ada. Oh. Okay. Untuk passenger, satu saja sebelah bawah. Dan dia tali lock. Oh nak. Kenapa dia lock? Dia tak ada apa-apa kat depan. So kita ikat dia betul-betul. Apa-apa jadi kat sini je, dia tak lari mana pun. Okay. Mak jangan takut mak. Boleh. Mau tak pergi mana mak? Untuk driver, slip yang atas, slip yang bawah. Pastikan yang bawah ni rapat tak berlubang. Ya, tapi. Rapat tak berlubang. Lubang. Okay, kalau kata lubang. Oh, kita dah. So sekarang kita kena pakai kasut. Betul. Kasut pula. Kasut crops. Kita kena pakai crops. Saya kasut ni mak. Saya aku tuju UK. Kau fikir boleh cari tak bro ni Bentar. size UK tu? Sans ni okay. So kita akan cari kasut dulu. Tak tahu saya. Mana nak cari benda yang sikit. Okey, mana yang dah tukar roh, saya minta pakai shower cap. Apa shower cap? Jauh. Oh, shower cap. Kucing mandi. Ketak ni sebelah aku ni. Sebelah besar ni. Tak ni. Mana selipar aku? Mana yang pakai token, saranan saya jangan pakai token. Jangan pakai okey. Sebab apa? Kecap. Pula air. Pula air. Yes. Pula air Sofi. Kaki masih. Bercagu tu. Oh, buruk kaki cap. Ni eh? Boleh ambil shower cap. Okey. Tapi pastikan mana yang pakai tudung, awning boleh cover lah. Sofi, sanggup kan besar. Buang. Pakai dua. Nak nampak ni. Tak muat sekarang ni pakai sebelah je. Dia kena pakai dua. Ya lah. Koyak nanti tu. Sabar. Dek, tudung tercabut tadi. Tak dia Kat atas. tak nampak mak. Mana yang Tu Syumi ada situ. mana yang dah pakai shower cap boleh ambil helmet. Oh, banyak. Pakai dah mak. Belum. Macam Mami yang nak masak. Ai. Kerja kilang. Macam kerja kilang. Okay, so sekarang kita nak pakai shower cap. Wajib benda ni. Tak payah. Bukan gini. Macam pegompak lah. So sekarang kita nak pakai helmet. Jom let's go. Ya. Okey, kita beres. Okey. Mat, saya nak buka ni Mat. Janganlah pakai dulu Mat. Oh, pakai dulu kita nak buat konten TikTok kita tadi. Guys, sanggu dia terlalu besar sampai ke dia punya kuning putih ni naik kat Dah lah Mat. macam ni lah.
Okay. Mike, ready Mike? Ready. Pakai helmet kan? So guys, kita dah nak bergerak dah. Kita nak start dah. Bodoh pakai ni. Sikit dulu. Nantilah balik pada. Okey. Sekejap break. Masuk gear paling hadapan. Turun di break. Betul ke ni? Ya. Hello Mak. Boleh? Boleh ke? Guys, ni first time saya naik Idalah ni. Aku tak pernah naik tau yang macam ni. Aku tak pernah. Aku selalu naik ATV biasa je. Ya, tak pernah tak? Okey. Cik, dekat bawah ni dua pusingan. Lucu. Lucu dulu. Kau jangan laju-laju ya. Masak kena senyum. Aku dah bawa satu je bosan. So far tak ada lagi yang kena seluk apa semua. Apa dia? Oh, kena senjah. Senjah. So kita orang dah gerak dah. Jangan langgar dia. Kenapa nak langgar dia? Relax dulu. Berasak. Okey Mak. Berasak. Ada masuk depan. Best lah bagi dia seluk aku benar ni. Jangan. So kita orang tengah tunggu by one by one. Ini yang pertama, dia tolong bukit, boleh dia topang. Okey. Yang kedua, dia tolong bukit, tinggal laju. Yang ketiga, bila saya masuk dalam kanan line, jangan kilas steering. Wow. Satu lagi, jangan elak longkan jalan. Mana dia? Mana
laju. Jangan laju. Slow. Sabar mak. Pam, brake. Takkanlah sini buat kenapa baru lagi ni. Uish. Kopi, pam brake sampai. Pam brake sampai. Pam brake lagi. Sampai. Pam brake. Sabarlah. Oh, betul. Bising amat ni. Tak, aku takut drift kat ni. Mana ada drive lagi? Habis banyak juga ni. Mu tak ada idea tu. Tak cukup lecak. Aku nak ikut tepak. Kau kena laju kat ni. Dekat bawah tu. Aku boleh kan boleh weh. Tapi dah dengar dekat bayaran kalau rosak 7,000 kan tak Tak rosak. Saya tu. Tak rosak kan? Tak. Boleh betul eh? Ya. Kita tengok round kali ni. Okay dah eh?
baik saya nak terbang tau. Saya nak terbang dah tadi. Ya aku dengar nak terkencing kan. Abang tu dengar apa tu? Sampai dari bawah ni dah. Bodoh lah. Bodoh Sophie masuk dalam mulut kau dah. Masuk dalam mulut. Bodoh lah kau. Laju bodoh. Silakan lecet dan laju tapi habis ya. Okey. Oh ni last bite boleh? Ha? Untuk yang ni last kau tak bawa tak? Apa yang lecak? Ini keluar je. Oh keluar je. Ni dah keluar apa tu? Oh dah habis dah? Okey Mak. Okey Mak. Okey. Okey, langkah lecet tu macam tu. Okey. Go. Okey, sekarang dah last dah. Di jalan kan? Bukan aku Mak. Asal muka kau ada warna kuning? Weh, dia macam dah. Sampai kepala aku kuning. Ha? Lembu? Rekam. Ni orang kerja ni. Gini. Okey. Ya rekan. Awas. Okey, dapat. So jom turn saya pula. So guys, abang ni akan joki kita pula. So let's go. Okay, jom. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim.
letih abang. Abang dia. Ali, kau kalah dia macam ni. Woohoo! Bang! 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 Ni kalau dia polis kejar dia memang tak dapat. Memang macam nak lagi bawa balik dadah tu. So guys, sampai situ je konten kita. Sakit badan tau tak, dia tu drift. Dah macam apa? Dia Tak, tu dia dah fight, tak fight. nampak muka tau. Dia part abang tu. Weh, Mari tak boleh belah. Dah gelap lagi. Kalau abang tengok konten ni, Aku terasa tak abang tu. cakap. So dah settle dah konten kita orang yang Ya. memenatkan kat sini pun dah nak maghrib, dah nak gelap dah. Dah pukul 7 dah. Ketujuh dah Zain. Nak balik hantar Sophie lagi, So, jam lagi. Aduh. Mike, thank you Mike. Okay, Thank you sebab join konten aku yang susah ni. Thank you juga sebab bawa aku ke sini. Aku tak pernah main mendadah ni. Sama lah kita sama-sama experience benda ni. Sebab aku pun Hmm. tak pernah lagi seumur hidup. Selalunya ATV biasa je. ATV pernah lah. Kalau macam ATV yang biasa. berdua. Ah. Apa pagi ni tak pernah. Dia macam bagi juga benda ni Ah. tau. So thank you Mike. Thank you Sophie. Thank you sebab masuk dalam konten ni. Sebab komit dalam konten ni. Thank you so much. So, sebab kau partner aku, so aku kena komik lah. Kena konten. Tapi sekarang ni kau tak komik aku punya ni tau. Apa? Kau tak makan pun. Kau tak nak makan kat sini. Oh my God. Ketiau tu. Aku buat penat-penat tau. Tak, jangan risau. Nanti aku makan. Balik rumah aku makan. You, balik rumah pula. Balik rumah aku makan lah. Sedap ni. Tengok Tuan-tuan kau dekat sedap. bagi dekat abang kau. Tak, aku makan. You. Kau tak percaya kat aku ke? Aku makan nampak ni. Tengok pun sedap. Korang nampak tak? Macam nak cakap kedai dah. Dia macam ada cili potong, kuih tiaw. Ni dia punya apa panggil? Lakna dia. Lakna dia. Aku makan rumah. Tengok macam tu. You. Asal nak makan kat rumah? Makan kat rumah tak makan dalam kereta. Tak elok makan dalam kereta. Tadi kau kata nak makan situ. Tak sempat. Tempat dia nak tutup lah, Mat. Tu dia duduk main gitu. Ya Allah, kedai ni nak tutup. Okey lah. Dia tempat layan, Mat. Jom. So guys, sampai situ je konten kita pada kali ni. Bye-bye dari Somat. Bukan Samad yang tak ada matlamat. Bye-bye. Harap korang enjoy dengan konten ni. Stay tune next content. Kalau korang perasan, Sophie dah balik tau. Mat dah hantar Sophie. Sekarang Sophie dalam kereta Sophie. Tapi kalau korang perasan, muka Mat tadi berubah bila Sophie tak nak makan dia punya kuih tiaw lakna dia ni. Korang perasan tak? Mesti lepas konten next kalau kita on shoot, mesti dia tarik muka dengan Sophie. Korang tengok lah. So, Sophie makan tau Mat. Kau jangan ingat aku tak makan. Aku baru nak makan ni. Tak rasa sedap ke tak kuih tiaw lakna kau ni. Cuma dia sejuk lah. Dah pukul berapa? Dia bagi Sophie daripada pukul 4 tadi. Sekarang dah pukul 8. Bau sedap pun dia. Ni kuih tiaw dia. Kuih tiaw. Sedap bau. Lepas tu, ini dia punya lakna. Sedap. Sophie tak makan tau kuih tiaw lakna. Tapi untuk Mat, Sophie nak rasa. Tapi nampak macam sedap, Mat. Hebat ke kau masak? Kau yang masak ke siapa yang masak ni, Mat? Tak tahu juga. Ni masuk semua Tak, aku tak pernah makan kuih tiaw lakna. So aku tak tahu macam mana cara nak makan. Masuk semua kot. Kan? Semua Aku rasa lah. Mestilah makan macam tu kan. Okay, bismillah. Aku tak makan cili potong. So, tak apa, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Sedap. Sedap. Sofa tak pernah makan. Sedap. Sedap. Sedap, Mat. Thank you so much, Mat. Thank you. Sedap. Cuma kuah dia ni, dia punya pekat tu mungkin dia sedikit masin, sikit je. Sedap. Thank you, Mat.